Ta'ala dekat sini, okay, kita punya Tuhan lah, dia dah tentukan kita punya jodoh tu sejak daripada azali, daripada kita punya Lauh Mahfuz kan. Okay, daripada Lauh Mahfuz. Jadi dekat sini, kita sebagai orang Islam yang kita percaya Allah memang dah tetapkan jodoh untuk kita. Tapi bila tiba masanya, insya-Allah jodoh tu akan sampai. Mungkin cepat. Ada setengah orang tu cepat, tapi ada setengah orang tu lambat. Jadi jangan kita untuk macam menilai, kenapa kau cepat sangat kahwin, ataupun kenapa aku lambat sangat kahwin. Memang isu ni akan dapat bila macam mana kita jumpa saudara mara yang terdekat ke, terutama sekali perempuan lah, terutama sekali perempuan. Bila perempuan ni isu dia bila dah pergi dekat umur 30-an ke kan, dah naik sikit semua umur, macam kita cakap umur tu dah semakin meningkat, mulalah isu-isu macam ni